Okey, ini serius Gua nak cakap dengan korang Korang jangan beli kursi urut yang ini. Ni. Sebab apa Wan cakap korang jangan beli kursi urut yang ini? Sebab Kuku dah tak jual model yang ini. Dah habis. Sold out untuk bulan April hari tu. Untuk bulan Mei, kita ada kursi urut Ogawa yang baru guys. Dengan berharga RM12 sebulan. Okey guys, sekarang kita ada Ogawa 2 Ogawa 2. Apa yang bestnya adalah daripada segi warna lah. Yang nombor 2 ni adalah Ogawa pertama dan yang ini adalah Ogawa kedua. First kali pembiasaannya kita dah menggunakan panel touchscreen. So ni panel dia, kita boleh cabut lah. Untuk yang ini pun kita boleh cabut, tertarik je. So nak urut mudah. Jadi untuk dia punya urutan dia pula lebih kurang sama. Dan ini adalah pertambahan daripada segi airbag lah. Pada kaki, betis, tangan dan bahu. Kita ada 34 airbag. Untuk servis dan waranti kita cover selama 5 tahun. Dan paling best pertukaran leather untuk yang seat bawah ni, belakang dengan kepala, percuma selepas 30 bulan lah, selepas 3 tahun. So antara yang nombor 1 dan nombor 2. Yang mana pilihan korang guys?